diserahkan kepada MPB satu kereta Satria warna putih, nombor pendaftaran QVJ8669. Saya ulangi, QVJ8669. Kita nampak, sila tahan dan buat tanggapan seterusnya. Roger dari Kilo Papa. Suspek berada, info suspek dari N. Suspek di Taman Rahman. Suspek berkeretakan Proton Satria, nombor pendaftaran VPJ 9660. Terima. Kilo Papa akan menuju ke lokasi kejadian. Apa? Kereta Satria berwarna putih. Kereta Satria berwarna putih. Kita terima panggilan laporan daripada Pusat Kawalan Drive My, Pusat Kawalan Balai Polis Bagan Datuk, kerana ada kes pecah rumah di kawasan Taman Drive My. Okey, saya minta Konstebel Amirul untuk memantau keadaan persekitaran. Okey, Konstebel. Baik, Tuan. Tuan, Dia jalan mati. Tuan, di belakang Tuan. Belakang. Oh iyalah. Ya. Oh, saya horn dulu. Amaran yang betul. Oh, lari. Berhenti ke tepi. Amaran kedua. Dia berhenti ke tepi. Oh, suspek tadi. Oh. Suspek sudah accident, Tuan. Boleh lah. Tak jatuh. Pergi belakang tangan aku. Belakang aku. Pergi belakang aku. Jangan belakang aku. Kaki belakang aku. Kau batai. Aku hantar dengan kereta terus. Masuk. Konstebel ambil kereta suspek dulu, Konstebel. Slow. Dia satu je. Pergi kereta suspek. Belakang.